beef jerky ataupun daging kering homemade. Ni saya guna air fryer je, tak ada jemur-jemur pun. Patutnya jemur 1 hari, tapi disebabkan musim hujan ni memanglah tak adalah nak jemur-jemur kan. Ni cara dia nak goreng. Panaskan minyak, goreng dia kena sekejap je tahu, jangan lama-lama, nanti dia garing sangat. Ni lebih kurang 1 minit je. Cara nak buat dia tak susah. Cuma kita dapatkan daging dalam 300 gram, tumbuk bawang putih dalam 4-5 ulas, 1 sudu kecil lada hitam, tumbuk sampai hancur. Lepas tu perasakanlah dengan sedikit garam, sedikit gula. Lepas tu gaul dengan daging tu, perap dalam peti ais dalam 3-4 jam. Kalau ada matahari, kita terus jemur untuk 1 hari. Ini sebab tak ada matahari kan, saya letak dalam air fryer je dengan suhu dalam 90, jangka masa 50 minit dapat macam ni. Kalau dalam 30 minit dia kering, tapi dia tak garing sangat lah kalau kita goreng. Kalau nak cuba boleh cuba, tak susah tau. Ini dah hampir siap dah. Dalam 1 minit je saya goreng, sebab dia kan dah masuk air fryer tadi kan, dah masak dah. Lepas tu makan panas-panas, minum air bergas, sedap gila. Tengoklah tuan, sekejap je memang wangi pula tu, sebab dia ada rempah bawang putih dengan lada hitam kan. Tengoklah, tu dah siap dah boleh angkat. Makan panas-panas memang sedap gila-gila lah. Kena cuba tau, tak susah pun, buat dia sangat-sangat senang. Kalau suka yang ada lemak-lemak sikit, cari daging yang ada lemak sikit pun sedap juga. Tapi saya kurang suka lemak kan, jadi saya guna daging yang memang daging semata-mata lah. Tu dah siap dah. Nampak tak? Menarik kan? Makan panas-panas macam ni, makan dengan bubur pun sedap, dengan nasi panas-panas pun sedap. Silalah cuba.